Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni tip kita senang je. Okey, sekarang musim hujan. So, pada siapa yang nak tukar tayar, tolonglah tukar tayar, tolong pilih tayar yang sesuai. Contoh, kalau boleh pilihlah tayar pertama bunga dia asimetrik. Ni bunga asimetrik dia lebih kurang macam ni. Kemudian pilihlah tayar yang longkangnya agak besar dan banyak macam ni. Ni longkang ni penting. Okey. Dan nombor 3 adalah tread wear. Kalau boleh tayar tu biarlah lembut sikit. Tread wear dalam 200 lebih atau 300 lebih. Okey, contoh antara tayar yang sesuai untuk kita guna semasa hujan ataupun jalan licin, ni Apollo Allnet 4G ni. Ni. Ini special edition punya Manchester United. Tayar ni insya-Allah waktu hujan pun grip, waktu jalan biasa pun selesa. So maksudnya hujan boleh guna dengan best, jalan kering pun memang padu lah. So kalau siapa nak beli tayar Apollo ni, boleh datang cari kami kedai tayar Fizi, Sunway Ipoh. Saya dapat tiap hari ni settle.